Cakap nak keluar pukul berapa? Pukul berapa pun nak mandi lah, apalah. Orang sanggup lah tak make up tak apa demi dia. Ha? Ni baru nak cakap rambut lah, pilih-pilih baju lah, apalah tadi. Ya, Mak phone Nabi sekejap ya. Apa? Phone Nabi kat tepi tu sekejap. Nah. Jap. Balik phone Nabi kejap. Danish! Apa sah tiba-tiba phone ada password ni? Yelah, Abi kan memang letak password juga. Abi nak privacy. Nak privacy apa? Bila masa pula letak password dekat phone? Ni password dia apa? Kau mesti ada apa-apa kan? Takkanlah Abi nak apa-apa kat belakang saya. Mana ada lah. Kalau tak ada kenapa? Yelah, lelaki nak privacy juga kadang-kadang. Tu Abi letak password. Mesti ada apa-apa. Mana ada apa-apa? Bagi sini phone Abi kejap. Kalau tak ada apa-apa, takkan buat password ni. Ya, mana ada apa-apa. Mesti ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Mesti ada apa-apa. Ha? Tak ada apa-apa. Mesti ada apa-apa. Tak ada apa-apa tak? Bukalah password. Apa? 7, Apa? 7, 7, 7, 7, 7, 7. Semua 7. Tu? Kenapa letak password? Yelah, nak privacy je. Ha? Nak privacy je kadang-kadang. Kenapa tak ada apa-apa kat dalam ni? Kan dah bahagi dah tu. Ya! Mesti ada apa-apa kan buat password. Tapi kenapa tak ada apa-apa dekat dalam ni? Tak ada apa-apa pun saja je. Buat tadi. Mesti ada apa-apa. Tak ada apa-apa itu je. Mana ada kan dah buka dah tu. Mesti ada apa-apa, Danish. Tak ada apa-apa dah. Ada apa-apa. Kalau tak ada apa-apa, takkan buat password. Abi kena bagi password kat saya tu. Tak ada apa-apa dah. Dah benda pun dah bagi kan. Okeylah dah lah. Dah tu. Lah phone Abi buat sini. Kan dah buka dah tahu password dah. Dah lah. Yalah. Tunggu kat bawah sekejap lagi.